saudara dan saudari, maksud perbelanjaan berhemah oleh kerajaan di sini, kalau hendak dipercontohkan dalam sesebuah keluarga, seorang bapa atau ketua keluarga harus bijak dalam menguruskan kewangan untuk keperluan seisi rumah. Artinya, jika dulu dapat dibelikan mainan yang agak mahal untuk anak-anak, dalam keadaan sekarang beli tetap beli juga, tetapi bersesuaian dengan kadar kemampuan. Manakala makan minum, kalau sebelum ini boleh sedikit bermewah dan makan-makan di restoran mahal, kini boleh bersederhana serta berjimat barangkali di restoran-restoran berpatutan, namun tidak kurang enak makanannya. Tambahan lagi, Malaysia dikenali sebagai syurga makanan. Misalnya, dalam amanat Merdeka baru-baru ini, saya telah memberi contoh makanan yang sedap dan harga pun boleh tahan, namun masih enak, seperti nasi kandar Rangge di Ipoh. Rangge makna mari-mari. Terkini pula, saya dapat tahu telah viral tentang nasi lemak anak dara. Di Shah Alam yang diusahakan oleh seorang graduan wanita muda dari Universiti Tempatan. Kesian, katanya dah kena saman pula. Apapun, kerajaan kini harap Yang berhormat, kalau boleh diam, Yang berhormat. Bukan kita saja yang mendengar bajet ini. Berpuluhan juta di luar sana mau dengar. Silakan Yang berhormat. Dan kita galakkan individu, terutamanya para graduan yang ingin menjadi usahawan seperti ini, didoakan agar terus berusaha dan berjaya.